Okey, malam ni tiba-tiba saya baru tahu ialah episod terakhir terletak kasih Salina. Okey, kita tengok trailer episod akhir malam ni. Qasim kena tangkap dengan polis. Ni mesti kerja kau kan? Abang tak buat semua ni kan? Sumpah abang tak buat, Nina. Aku takkan benarkan diwasiatkan semua harta tu kat kau. Itu semua hak aku. Kalau aku tahu perangai korang macam ni, dari kerja-kerja aku bunuh korang lah. Alijah ke pelanggar ke? Kasih Salina, episod akhir, Isnin 10 malam di Samarinda TV3. Itulah saya rasa macam saya tak sempat nak follow. Sempat lah follow 2-3 episod yang terkini lah. Tengok apa, fahamlah drama di sebalik Fakih, Qasim, Salina, lepas tu dengan mak si Qasim, bukan mak si Qasim, mak si Fakih, dengan Ina keluarkan parang sekali lagi. Lepas tu Halijah dia macam kejap ada kejap tak ada, sebab Halijah jadi gelandangan dalam episod sebelum ni lah. Jadi tak terjaga Halijah tu. Halijah ni macam masa awal-awal memang fokus kat dia, tapi kemudian dia fokus kat Qasim dengan Fakih, masalah keluarga orang lain pula. Dengan Salina, Ina, dia terperangkap antara drama dia orang ni. Jadi bila tengok trailer episod akhir ni, nampak macam fokus dekat kes apa, Fakih, Qasim, Qasim kena tangkap, apa punca dia, apa kesalahan Qasim sampai kena tangkap macam tu. Lepas tu Ina confront Qasim, tanya dia, bukan Qasim yang buat, apa yang Qasim tak buat tu, gelapkan duit syarikat, duit ayah, saya rasa duit ayah dia, duit ayah bekas bapa mertua dia lah. Sebab cerita dia nak ujung-ujung ni cerita pasal berebut harta je, itu je. Kurang fokus dekat Ina sebenarnya. Ina ni macam jadi watak side character yang tiba-tiba terlibat dalam drama dia orang. Jadi korang rasa macam mana pasal drama macam ni? Tapi saya nak baca juga komen-komen penonton. Ada penonton kata cerita ni dah best tapi nak habis pula. Macam rushing sangat cerita ni. Macam banyak benda yang kita tak sempat nak kejar. Macam saya lah, tak tahu, saya boleh kata macam dalam episod ni banyak benda yang pengarah krem dalam episod akhir ni. Okey, jumpa lagi.